Dia kata macam ni lah, kalau korang semua nak ajak aku keluar 3 hari boleh, tapi aku nak letak syarat. Apa dia? Aku nak buat 3 botol arak, boleh? Ustaz tu kata, Syekh, wahai tuan, ni macam ni lah, arak ni haram, sampai bila-bila pun haram. Cuma kalau kau nak bawa juga arak boleh. Tuan letak, saya syarat dia letak arak dalam tandas boleh 3 hari. Tak ada masalah, yang penting aku nak bawa arak. Bawa arak keluar 3 hari, ni 3 hari bawa arak, letak dalam tandas. Rupanya bila 3 hari ni kesibukan dalam amal. Pagi bayan subuh, mesyuarat, ta'lim, muzakarah dalam sifat, muzakarah sunnah, kepentingan dakwah, bayan ziarah, bayan maghrib, haitu sahabah, bangun malam, orang lain bangun tahajud, dia berlumba-lumba nak tahajud. Akhirnya kesibukan tu menyebabkan 3 hari berlalu lupa arak. Malam ketiga tu nak balik dah esok, ustaz tu kata, Amir jemaah tu kata, aku dengar ada orang menangis belakang tiang. Aku menyorok belakang aku nak dengar, dia doa apa ni? Orang yang dadah tadi, orang yang tokan tadi. Rupanya dia doa, dia kata, ya Allah, banyak panjanglah doa dia cerita yang Amir ni, tapi antara intipati doa dia kata, ya Allah, dalam dunia ni aku rasa tak ada orang yang paling teruk dan jahat lebih daripada aku. Apa benda yang kau perintah untuk aku buat, habis aku tinggal. Apa benda yang kau larang aku buat, semua aku buat. Wahai Allah, wahai Allah, kalau aku nak campak aku masuk neraka, dah layak sangat aku masuk neraka. Cuma tadi ya Allah, aku dengar ustaz tu cerita ada 7 pemuda yang lari masuk lengguang untuk selamatkan iman mereka. Ada seekor anjing tu dengan pemuda-pemuda tu. Wahai Allah, anjing tu kau cakap engkau masuk ke dalam syurga. Wahai Allah, kalau aku ni tak boleh jadi orang baik, kau tukar aku jadi anjing tu ya Allah. Kalau aku tak boleh jadi baik, kau tukar aku jadi anjing tu ya Allah. Kalau aku tak boleh jadi baik, kau tukar aku jadi anjing tu ya Allah. Sepanjang malam dia doa, minta Allah tukar dia jadi anjing. Ada orang yang betul-betul nak harapkan rahmat redha Allah sampai sanggup Allah tukar dia jadi anjing. Dan tuan-tuan, esok pagi dia datang jumpa ustaz, dia kata, ustaz, saya ada kakak teruk dengan saya juga, boleh tak kalau ustaz jumpa kakak saya? Ustaz tu kata, Syekh kata, minta maaf, kami jemaah lelaki, kalau kamu nak, insya-Allah nanti kalau ada jemaah perempuan datang, bawa akak kamu jumpa mereka ni. Akhirnya kata ustaz tadi, kami pun pisah. Lepas tu tak tahu apa cerita, satu hari aku kat masjid, datang satu orang lelaki main tutup mata kat belakang. Amir Sa, ingat saya lagi tak? Kata Syekh, Amir Sa tadi dia pusing belakang, aku tengok je, macam kenal, macam tak kenal. Siapa lelaki ni? Tapi demi Allah, walaupun aku tak kenal, aku tengok muka dia, aku nampak nur cahaya iman pada wajah dia. Siapa lelaki ni? Syekh, Ustaz, Amir Sa, ingat saya lagi tak? Amir Sa ada dakwah sekian-sekian, arak sekian-sekian, tempat sekian-sekian. Ya Allah, aku ingat dah, tokan dadah hari tu yang aku tashkil keluar tu.